Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Bicara Minda. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan sekalian yang sudi meluangkan masa mendengarkan perkongsian saya pada hari ini. Tak kisahlah sama ada anda sedang memandu ke, membuat kerja-kerja di rumah ke ataupun mungkin tengah berehat selepas seharian bekerja. Pada hari ini, saya berminat sangat untuk membawakan sesuatu topik yang memang dekat dengan hati kita semua. Satu perkara yang kerap sangat jadi bahan perbualan bila kita berkumpul iaitu berkenaan kemampuan memiliki rumah sendiri. Bila kita sebut pasal rumah ni kan, kita perasan tak? Selalunya kita menganggap rumah ini sekadar tempat untuk kita orang kata apa merehatkan diri sendiri ataupun berlindung daripada segala hujan dan panas. Tetapi hakikatnya ianya jauh lebih besar daripada itu. Rumah yang stabil, selamat dan selesa sebenarnya ialah hak asasi setiap manusia dan menjadi tiang utama kepada kestabilan sesebuah keluarga. Kalau cuba kita bayangkan, bila sesebuah keluarga itu ada tempat tinggal yang betul-betul selamat, kita tak perlu risau untuk sewa untuk menghadapi kadar sewaan rumah yang naik ataupun dihala keluar. Di situlah emosi dan fikiran kita menjadi tenang, anak-anak dapat membesar dan belajar dengan baik. Dan ibu bapa pun dapat fokus mencari rezeki dengan hati yang tenteram. Namun, kalau kita lihat isu perumahan ini dari sudut yang lebih luas, ianya mempunyai ada kaitan. Orang kata ada kaitan yang sangat rapat dengan matlamat dunia, iaitu matlamat pembangunan mampan ke-11, iaitu bandar dan komuniti mampan. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa kaitan perumahan dengan matlamat ini. Matlamat ke-11 ini iaitu matlamat SDG. Menekankan bahawa sesebuah bandar yang maju itu bukan sahaja diukur pada ketinggian bangunan pencakar langit, tetapi diukur pada kebolehannya sediakan kediaman yang selamat, mampu dimiliki untuk semua lapisan masyarakat. Bandar yang canggih tidak membawa makna jika rakyat dia sendiri sukar untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa. Jadi, pembangunan bandar yang mampan tidak akan lengkap selagi masalah asas perumahan ini belum diselesaikan. Okey, seterusnya, okeylah macam saya cakap tadi, SDG 11 adalah matlamat kita adalah untuk menumbuhkan perumahan dan komuniti yang mampan. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran kedua, iaitu cabaran yang sering dihadapi oleh beli zaman sekarang adalah harga rumah yang tidak seimbang dengan kenaikan gaji. Okey, masalah ini adalah masalah paling utama yang dihadapi oleh semua belia selepas sambung pelajar. Okey, peningkatan harga rumah di pasaran bergerak sangat cepat. Sedangkan pertumbuhan gaji bulanan rakyat bergerak sangat perlahan. Realitinya hari ini pendapatan bulanan golongan pekerja memang sukar nak mengejar harga rumah baru. Maksudnya harga rumah dengan gaji dengan harga rumah yang makin meningkat sekarang ni dengan gaji yang sedia ada sekarang ni menyebabkan belia terpaksa menangguh untuk membeli rumah pertama yang baru. Okey, kita pergi kepada isu seterusnya iaitu isu kos sara hidup yang meningkat. Okey, bila kita fikir balik kan, kos sara hidup ni bukannya orang kata melalui aspek macam sekadar beli makanan dan sebagainya. Ianya melalui pelbagai aspek seperti kos bahan api, kos kenderaan, apa lagi, masa dan sebagainya. Kalau kita perasan kan, kenaikan harga kos barangan harian seperti kos pengangkutan, pinjaman pendidikan serta pinjaman kenderaan. Okey, apabila pendapatan bulanan habis digunakan untuk menampung kos hidup dan hutang sedia ada, wang simpanan menjadi terlalu kecil. Nak mengumpul wang pendahuluan pun sangat susah. Sekurang-kurangnya nak kumpul dalam 10% pun memakan masa yang bertahun-tahun. Cuba kita bayangkan,
dengan dengan kadar gaji mungkin dalam antara 1,500 hingga 3,500 kan. Kadang-kadang kan kalau macam harga sewa rumah je nak dekat RM1,000, itu kita tak kira lagi macam mana dengan kos kereta, kos pengangkutan LRT, MRT, dengan kos makanan, dengan kos keperluan seperti elektrik, air dan makanan. Itu semua itu semua termasuk kos sara hidup yang tinggi. Okey, seterusnya. Okey, bila kos sara hidup yang tinggi kan, golongan belia ni pun suka untuk mendapat orang kata kelayakan untuk mendapat pinjaman pembiayaan daripada bank. Walaupun orang kata rumah mampu milik tu ada kan, mungkin dalam 100 ke 200 ribu lebih, tetapi disebabkan golongan belia ni walaupun sudah mempunyai gaji tetap kan, bank ni dia tetap menganggap golongan ini adalah golongan berisiko untuk tidak membayar orang kata pinjaman, dan menyebabkan mereka ini akan bankrupt. Sebagai contoh kan, ada keadaan di mana seseorang itu sebenarnya mampu membayar angsuran bulanan, tetapi permohonan mereka ditolak kerana kadar hutang sedia ada sudah melebihi had yang ditetapkan oleh institusi keuangan. Sebagai contohlah yang kita cakap pasal orang kata hutang kereta kan, mungkin ada hutang-hutang sampingan lain yang menyebabkan kita nak buat hutang rumah ni pun bank susah nak luluskan. Okey, seterusnya, kawasan rumah yang kurang strategi. Walaupun pihak kerajaan ni sudah menubuhkan rumah mampu milik seperti inisiatif Prima dan sebagainya, namun golongan belia ini dia membeli sesebuah rumah, dia bukannya tengok kepada sebuah harga rumah tu, tapi dia tengok juga faktor sekeliling. Okey, macam faktor kemudahan, jarak daripada rumah nak ke tempat kerja, semua tu faktor sekeliling yang orang kata belia ambil tahu sebelum mereka nak beli rumah tersebut. Dan mungkin kawasan sesebuah rumah, orang kata rumah mampu milik ni adalah kurang strategik. Mungkin rumah mampu milik ni dia tidak disediakan dengan kemudahan pengangkutan awam seperti MRT, LRT, dan jarak ke tempat kerja pun mungkin tak berapa strategik, yang menyebabkan belia ni terpaksa menyewa di rumah lain dengan kadar yang mahal. Okey, kita pergi ke isu seterusnya. Isu ni adalah saya rasakan antara isu yang paling banyak belia hadapi sekarang ni. Kadang-kadang kan bukannya belia tak nak belajar tentang institusi keuangan kan, tetapi mereka sibuk sangat dengan orang kata berfoya-foya dengan rakan-rakan semasa mereka belajar di universiti, dan mereka pun terlampau sibuk untuk belajar ataupun sibuk bekerja sampai mereka tidak ambil endah untuk menambah lagi ilmu keuangan dan ilmu hartanah ini. Sejujurnya kan, ramai beli yang kurang faham tentang rekod kredit, kadar faedah serta kos-kos sampingan seperti yuran guaman, insurans perumahan. Tanpa ilmu ni, sukar untuk kita membuat perancangan keuangan jangka masa panjang yang tak tahu seawal mula dengan permulaan alam kerjaya ataupun selepas kita tamat belajar. Seterusnya kan, kita beralih kepada cadangan penyelesaian. Okey, pada pendapat saya sendiri, pihak kerajaan seharusnya membuat penambahbaikan dasar dan polisi awam, sebab mungkin kerajaan boleh menambahkan orang kata memperluaskan inisiatif rumah mampu milik kepada golongan belia, dan pastikan rumah mampu milik itu disasarkan kepada golongan yang benar, bukannya golongan yang dia sebenarnya mampu beli rumah tu, tapi disebabkan mereka lihat je orang kata rumah murah ni, mereka terus ambil kesempatan. Okey, mungkin pihak kerajaan boleh meluaskan lagi inisiatif sedia ada seperti skim sewa untuk milik. Skim ini untuk memberi peluang kepada golongan belia untuk menyewa kediaman
terlebih dahulu dan sebahagian daripada bayaran sewaan itu dikumpul sebagai wang pendahuluan untuk membeli rumah tersebut kelak. Saya rasa selain itu penempatan harga rumah maupun milik haruslah mengikut purata pendapatan penduduk di sesuatu kawasan setempat, bukannya mengikut kadar harga purata kebangsaan semata-mata. Okey, sebagai contohlah, gaji di area bandar macam Kuala Lumpur, Johor Bahru kan, okey, mungkin gaji dia tinggi sedikit dan harga rumah dia pun tinggi sikit, tinggi sedikit. Okeylah kita bagi contoh, kita ambil kawasan, contoh negeri negeri Melaka kan, banyak dia negeri banyak kawasan luar bandar kan. Ah, dekat dekat area situlah sepatutnya kerajaan mengawal kadar harga harga rumah yang sesuai dengan gaji belia dekat sesuatu kawasan tu. Sebagai contoh, kalau harga 1,500, kerajaan kena tetapkan loan rumah yang sesuai untuk harga 1,500. Okey, ini tadi contoh-contoh inisiatif pihak kerajaan untuk menambah baik dasar-dasar polisi sedia ada di negara kita untuk meningkatkan rumah mampu milik kepada belia. Okey, suka cerita saya nak tambah lagi bahawa bukan sahaja kerajaan yang perlu memainkan peranan untuk orang kata mewujudkan rumah mampu milik kepada golongan belia. Namun belia sendiri pun kena juga ada orang kata ada usaha sendiri untuk meningkatkan ilmu. Tak kisahlah meningkatkan ilmu bidang keuangan, bidang hartanah supaya belia ni dapat membuat perancangan awal. Untuk perancangan awal dari segi orang kata berapa deposit yang mereka perlu capai, berapa kadar gaji yang mereka perlu ada untuk membeli sesebuah rumah tersebut. Okey, sebenarnya kan pendidikan berkaitan pengurusan kewangan dan simpanan ni dan pengurusan hutang perlu dipupuk seawal peringkat pengajian tinggi lagi. Maksudnya di peringkat IPTA. Okey, belia ini perlu dididik untuk membuat persediaan awal bagaimana nak membina rekod kewangan yang bersih, mengawal hutang dan memilih rumah yang betul-betul sesuai dengan kemampuan poket sendiri tanpa mengikut desakan gaya hidup. Okey, yang ketiga adalah perumahan yang inklusif. Okey, seperti yang kita katakan tadi, rumah inklusif ni bukan sahaja sekadar rumah yang orang kata selamat kan, okey. Tetapi rumah itu juga dilengkapi dengan pelbagai keperluan seperti pengangkutan awam, kawasan pusat kesihatan, dengan kawasan beli belah dan aliran trafik yang sesuai untuk belia dari rumah ke kawasan ke tempat kerja dengan lancar. Selain itu saya rasa kan pihak kerajaan ataupun pihak universiti juga boleh meningkatkan lagi orang kata bengkel-bengkel tentang ilmu keuangan dan ilmu perumahan. Mungkin kerajaan sudah mengadakan bengkel-bengkel tersebut tetapi kadang-kadang mungkin iklan itu kurang diwawarkan kepada belia, kepada laman media sosial seperti Facebook, TikTok dan sebagainya, ataupun kadang-kadang belia mungkin tiada masa untuk menghadiri orang kata sesuatu bengkel tersebut kerana mereka dipenuhi dengan kelas di universiti sepanjang seharian. Dan saya rasa untuk pihak kerajaan ni mungkin boleh melakukan kolaborasi dengan pihak IPTA untuk mewajibkan bengkel tentang ilmu literasi keuangan, ilmu bidang hartanah kepada semua golongan-golongan pelajar di IPTA ini supaya mereka diberikan pendedahan awal dan supaya mereka dapat membuat perancangan awal untuk orang kata untuk um, mendapatkan impian sebuah rumah yang baru untuk mereka. Okey, kesimpulannya sebagai penutup bicara saya pada hari ini ingin saya tegaskan bahawa isu pemilikan rumah ini bukan sekadar mengenai urusan jual beli atau transaksi keuangan semata-mata. Ia adalah mengenai nilai kemanusiaan, ketenteraan fikiran dan masa depan generasi kita. Okey, itu sahaja daripada podcast saya pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi isu-isu dan cadangan yang ingin kita bicarakan, namun orang kata masa sudah mendahului kita. Saya sudahi dengan selamat tinggal semua.